Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel aku, Syafiq Zainal. Dan untuk kali ni aku nak bercakap tentang kesihatan. Minggu lepas, hari Jumaat 14/8, aku baru jumpa doktor pakar. Dan result darah aku sangat-sangat tak baik. Aku punya kolesterol, darah tinggi, kencing manis pun dah border-border. Umur dah 40 tahun. Dan doktor kata benda tu sepatutnya tak berlaku lah pada umur 40 tahun. Sebab doktor tu siap pesan lagi, pada umur 40 tahun Rasulullah SAW kita, masa tu dia sihat lagi dan boleh pergi berperang, boleh pergi berdakwah. Jadi kat situ aku tersentak lah. Dan pada aku benda tu jadi satu motivasi lah jadi aku untuk aku berubah. Jadi aku dah kena start untuk jaga kesihatan, kena jaga pemakanan, kena kerap bersenam. Sekurang-kurangnya doktor tu pesan kena bersenam 2 hari sekali. Itu terbaik lah untuk maksudnya untuk benda tu baguslah untuk pada kita 2 hari sekali. Jadi aku hari ni 9 bulan 98 aku dekat komplek belia dan sukan Seremban Negeri 9. Jadi aku harapkan benda ni akan berlarutan lah. Aku terus istiqomah. Bila kita sihat, kita senang nak beribadah, kita senang ingat pada Allah. Jadi ini pun pesanan untuk semua di luar sana. Jaga kesihatan anda, tak kisahlah umur berapa, jaga pemakanan, jaga kesihatan, okey? Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum, bye.